Tu dah nak sampai kat terminal bas tu kan, tiba dia tanya aku, ni mau beli tiket ya? Aku kata, mau beli tiket kan? Oh, ini bisa beli ke saya gitu kan? Bisa sama saya gitu. Aku cakap, oh ya ke? Lepas tu aku tanya, Mas ni siapa? Oh, aku ni, orang kata attendant dia ke apa orang kata? Kendali. Dia macam bus attendant lah kan ya. Bus kan selalu kan dia ada driver, lepas tu dia ada seorang lagi kan yang tolong jaga kan. Ataupun maybe second driver lah kot kan. Dia cakap aku, dia punya bus, aku punya bus nanti. Aku punya bus, aku bisa hantar ke Malang gitu kan. Lepas tu at first kan aku rasa macam curiga sikit kan. Aku macam betul ke tak kan, tiba-tiba kan sembang kan, claim tiba ada bas sendiri kan, boleh bawa pergi Malang kan. Lepas tu aku tak lah, awal-awal aku cakap okey, gak apa-apa mah, gak apa-apa kan. Aku tak, it's okay, tak apa kan. Sebab aku memang fokus aku just nak beli kat kaunter dia, kaunter tiket dia tu. Aku tak nak beli kat siapa-siapa pun, dia kat luar. Lepas tu dia keep on convincing me lah. Dia macam cakap boleh, dia kata ni cepat, bas ni cepat. Dia siap provoke aku. Dia cakap lepas ni bas jam 11 udah enggak ada gitu. So ini last bus dia kata sama saya ada last route, dia kata last bus lah kira kata. Sebab lepas tu memang bas nak ke Malang dah tak ada dah. Dia kata macam tu lah. At first aku macam, aku pun lepas dengar dia kata tu, aku macam okey, aku rasa macam urgent lah, rasa macam aku macam tak ada choice kan. So aku macam okey dah lah, aku pun follow dia balik kan. Station bus tu dia kena masuk dalam tu baru ada kaunter dia. Tapi disebabkan Mas tu cakap macam tu, dia kata tak payah masuk dalam dah sebab tiket dah habis untuk bas jam 11 macam tu kan. Aku pun dengar itu, aku macam maybe he was right.